Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita nak jual emas 999 jenama public gold dan jenama bukan public gold. Tiga item ni tak ada sijil, jadi kita nak tengok laku ke tak. Cuma ni branch belum buka, so kita tunggu sekejap. Okey, kalau kita tengok dekat website, untuk item public gold, mereka akan ambil 452 per gram. Kalau jenama bukan public gold, mereka akan ambil 444 per gram. Disebabkan ketiga-tiga emas ini tiada resip belian, tiada kad keaslian dia. Jadi kita nak tengok public gold tolak tak lagi harga daripada harga yang terpapar dekat website. Public gold beritahu sekiranya emas tersebut patah ke, kemek ke, rosak ke, tak kisah jenama public gold ataupun bukan public gold, mereka ambil emas tersebut tanpa masalah. Jadi kita nak tengok betul ke statement tersebut untuk emas di tangan saya ni. Untuk penjualan, kita tak perlu nak buat appointment, just walk in saja. Kemudian kita scan QR di pintu masuk utama. Biasanya saya suka datang di awal pagi sebab lengang dan urusan mengambil masa yang sangat cepat. Barang public gold ke ni? Public gold, public gold yang dua tu, yang satu tu bukan. Dekat mana kad dia? Kadnya orangnya tu dia kata dah hilang. Tu nak tanya tu. Nak ambil tak public gold kalau tak ada ni? Boleh je. Ada. Inilah dia emas yang bukan jenama public gold. Berat dia 0.25 gram. Tak kisahlah apa jenama emas pun yang anda bawa, patah ke, kemek ke, hilang sijil ke, rosak ke, public gold tetap ambil emas tersebut. Tapi janganlah emas senipis kulit bawang. Kalau macam tu minta maaf, memang tak laku. Setelah ditimbang dan diuji, inilah harga yang public gold ambil. Memang ikut sebiji macam dekat dalam website. Yang dua ni akan masuk 2-3 jam. 3 jam. Yang ni 1 ke 2 hari bekerja. Betul. Okey. Amount tu macam 10,000 ke 20,000 ke dia akan masuk sama juga ke ikut time tu? Maksudnya untuk barang luar atau barang barang luar? Iya, akan ikut timing yang sama. Public pun sama jugalah macam tu? Iya, betul. The public tu 1 ke 2 hari masa bekerja. Barang luar tak kira berapa amount dia, kita akan masukkan dalam masa 3 jam. Okey. Alhamdulillah selesai dah penjualan emas di public gold. Mudah saja kan? So, duit akan masuk seperti yang dijanjikan. Kalau ada emas patah, kemek, rosak, boleh jual dekat public gold dengan harga yang tinggi. Terima kasih.